Saya masih lagi ingat 19 September. Satu hari sebelum 17 September. Selepas keluar tu Sungai Besi, saya naik kereta dengan Anwar Ibrahim, tuan-tuan. Saya tanya dengan Anwar Ibrahim, Datuk Seri, kenapa Datuk Seri tak sumpah mengikut cara Islam? Bila kita dituduh dengan tuduhan yang berat, bila dah tak ada cara untuk kita mempertahankan diri kita, kita dibolehkan bersumpah ikut cara Islam. Tuan-tuan, Anwar senyum saja, tuan-tuan. Jawapan dia apa? Dia kata, saya dah tanya dengan banyak ulama. Ulama nasihatkan saya jangan main dengan sumpah. Saya bukan suruh dia main dengan sumpah. Tuan-tuan, saudara, tuduhan meliwat. Meliwat ni, tuan-tuan, maknanya saudara buat kerja jantan dengan jantan. Serius tak serius? Berat tak berat tuduhan ni? Sepatutnya saudara, sepatutnya bila dia dah selesai mahkamah, semua dah tak dapat keadilan, dia serah kepada Allah SWT untuk bersihkan diri dia, untuk bersihkan nama keluarga dia, tuan-tuan. Malu tak malu bila dia dituduh meliwat? Malu ke tidak? Isteri dia sudah pastilah lagi malu kerana gagal untuk menjaga suami sampai suami cari jantan lain. Ini semua kerja orang gila ni.